Kalau Islam itu benar, mana dalil dalam dunia ini? Cuba buktikan, kata orang kafir. Orang kafir kata, kalau Islam tu betul, mana bukti? Orang kafir dia nak ada ayat Quran, tak mau dengar dia. Hadis, tak mau dengar. Dia nak kejadian yang berlaku. Jawabnya pengkaji Al-Quran, pakar sains, pakar matematik, pakar haji bintang, pakar granit dalam bumi, pakar besi, pakar air, buat kajian, masuk Islam. Bukan hak bodoh-bodoh, bukan hak jual ketum. Pakar-pakar orang putih, profesor buat kajian tentang sains, buka Quran, ada kaitan ayat sains, masuk Islam. Buat kajian tentang kejadian Big Bang, maknanya terbentuknya langit dan bumi, tengoklah Quran, masuk Islam. Situ antara bukti dia. Faham lagi?